Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Saudari sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, setelah kita langkaui lebih 12 episod sebelum ini meneroka warisan Adam AS, ayah kita yang pertama, ayah kita yang sayang dan rindu kepada kita semua, dan demikian moga-moga kita juga sayang dan rindu kepada Adam AS dan Hawa AS. Daripada hampir lebih 10 episod ini, kita baru sahaja sampai ke ayat yang pertama dalam kisah Adam AS dalam surah Baqarah, iaitu ayat yang ke-30. Dan hari ini dalam episod yang ke-13, kita baru akan masuk ke dalam ayat yang seterusnya dalam penceritaan kisah Adam AS, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa'allama Adama asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Dan ia telah mengajar, Allah telah mengajarkan Adam AS al-asma'a kullaha, semua, segala nama, benda-benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada para malaikat itu. Dan Allah berkata kepada para malaikat, wahai malaikat, ambi'hum bi asma'i haula, berikan nama dan sebutkan nama-nama ini semua, in kuntum sadiqin, kalau kamu golongan yang benar. Dan ini sebenarnya adalah sambungan daripada dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Adam AS. Ketika Adam AS diumumkan ciptaannya dan dijadikan khalifah di atas muka bumi, kan malaikat bertanya, kenapa Allah nak ciptakan man yufsidu fiha wa yasfikud dima, yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Dan seolah-olah ini adalah respon Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikat. Dan dalam babak itu malaikat juga sebut, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami juga, sebagai ulama tafsir menyebut, para malaikat seolah-olah buat counter offer, sedangkan kami sentiasa bertasbih, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami sentiasa memuji dan menyucikan Engkau, kan kami lebih layak untuk jadi khalifah. Itu satu angle daripada ayat tersebut yang kita sebutkan. Dan seolah-olah Allah respon kepada para malaikat dengan menyebut dalam ayat ini, Allah mengajarkan Adam AS segala ilmu, nama-nama daripada segala perkara. Dan di sinilah timbul persoalan yang panjang tentang apa yang sebenarnya diajarkan kepada Adam AS oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu, dia merupakan salah satu tujuan ataupun sebab kenapa para malaikat disuruh sujud kepada Adam AS. Satu lagi, seolah-olah counter jawapan Allah kepada sangkaan malaikat itu adalah, nah, ini jawapannya, kerana aku telah ajarkan Adam AS semua ilmu-ilmu al-asma'a kullaha, maka demikian nanti Allah akan suruh malaikat challenge, boleh namakan seperti mana Adam boleh namakan? Tak boleh, kerana itu dia layak untuk jadi khalifah. Maksudnya ini satu topik, satu bahagian, walaupun hanya dua perkataan al-asma'a kullaha, perbahasannya panjang dan penting untuk kita perhatikan, kerana inilah seolah-olah the features. Inilah, kalau kita tengok electric car contohnya, keunikan electric car tu sebenarnya sebab dia guna elektrik, kan? Keunikan manusia ni ada dua yang utama, dan satu yang utama tu adalah kerana Allah berikan mereka ilmu. Dan kita lihat para ulama membincangkan, ada yang kata, apa yang dimaksudkan dengan asma' ni? Adakah dia boleh berbahasa? Adakah dia diajarkan semua kalimat yang kemudian boleh membentuk dan berkembang menjadi pelbagai ilmu yang manusia wariskan, yang manusia ajarkan, kan? Kita belajar pelbagai ilmu, biologi, ekonomi, kimia, fizik. Adakah semua ilmu ini datang daripada Adam AS? Dan ada juga sebagai ulama yang berbincang tentang apa yang Allah suruh namakan tu, kan? Kalau Allah ajarkan ilmu, apa yang Allah suruh namakan? Para malaikat dan malaikat tak boleh namakan. Jadi mari kita lihat. Kalau di sini dalam kalangan ulama ada 4 pandangan yang besar dan utama. Nanti kita akan sebutkan mana yang kelihatan daripada kajian dan renungan para ilmuwan menyebut bahawa inilah kebarangkalian yang paling tinggi. Wallahu alam, Allah mengetahui segalanya. Kita dengan kelemahan dan keupayaan kita cuba meneroka
dan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneroka hikmah dan petunjuk daripada wahyu. Yang pertama, para ulama menyebut, misalnya Ibnu Kathir menyebut nama-nama semua benda dan makhluk. Adam AS diajarkan semua benda yang kita boleh sebut hari ini. Oh, ini mic, oh ini bantal, oh ini meja, oh itu gunung, ini sungai. Apa sahaja nama benda makhluk ciptaan Allah SWT, apa sahaja yang kita boleh bayangkan, menurut Ibnu Kathir, Allah dah ajarkan semua itu ke dalam akal fikiran Adam AS. Wa 'allama Adam asma'a kullah. Allah yang ajar kepada Adam AS semua. Yang kedua, pandangan sebahagian ulama yang lain seperti Ar-Razi menyebut misalnya nama-nama malaikat dan makhluk yang ghaib. Cuma dalam konteks ini ada yang berbincang, maksudnya adakah malaikat sendiri tak tahu sebahagian nama-nama malaikat yang lain dan sebagainya. Dan itu satu pandangan bahawa Adam AS diajarkan nama-nama para malaikat. Yang ketiga, antara pandangan yang kuat ni adalah yang ini, iaitu Adam AS diajarkan vocabulary. Kalau kita tengok, kita belajar bahasa ni ada pokok kan, the tree of language kan. Adam AS diajarkan semua foundation, semua kata-kata yang kemudian boleh berkembang menjadi bahasa. Dan ini pandangan yang ketiga. Maksudnya Adam AS, kita tak pasti Adam AS cakap bahasa apa, kerana Allah SWT ceritakan kisah ni dalam bahasa Arab. Dan dalam para anbiya yang diceritakan kepada kita, para nabi, hanya ada 4 orang nabi yang Arab. Selain daripada 4 orang nabi yang Arab itu bangsanya lain, bahasanya pelbagai. Nabi Musa bukan orang Arab, Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Jadi mungkin kita boleh buat quiz episod ni, boleh letakkan di ruang komen, apakah nama 4 nabi yang merupakan Arab. Dan selain daripada itu, mereka bukan Arab. Jadi bahasa-bahasa yang kita lihat kat dunia, kat Malaysia pun ada berapa banyak bahasa. Bayangkan kat dunia ni ada entah berapa puluh ribu bahasa. Semua bahasa itu kalau ditarik ke belakang, pergi ke sumber asalnya, ia bermula daripada al-asma'a kullaha yang diajarkan kepada Adam AS. Allahu Akbar. Jadi tidak ada bahasa yang superior, tidak ada bahasa yang inferior. Semua bahasa datang daripada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Adam. Maka kita juga boleh berdoa dalam apa saja bahasa, kerana semua bahasa difahami oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa itu pun yang cipta Allah, lidah kita yang bertutur ni pun yang ciptanya Allah. Semuanya balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, sebagian ulama menyebut bahawa Allah mengajarkan Adam ilmu yang merangkumi pengetahuan tentang dunia dan akhirat. Okay? Jadi inilah 4 yang utama. Dan cuma kalau kita lihat beberapa ayat lain dalam Quran yang seolah-olah mendukung pendapat yang ketiga tadi tu, yang menyebut bahawa Adam diajarkan semua bahasa dan kemudian ia berkembang, adalah apa yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman. Surah favourite kita kan, ramai orang favourite surah Ar-Rahman. Kalau dengar tu rasa sayu, mendayu-dayu kan. Allah SWT berfirman, Ar-Rahman, selepas Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, yang maha pemurah, 'allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian Allah kata apa? Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, dan dia yang mengajarkan kepadanya kepandaian untuk berbicara, berbahasa. So kalau kita lihat, semua makhluk lain selain manusia tak boleh berbahasa. Kita tak pernah nampak monyet buat podcast ke, kuda berkumpul buat mesyuarat ke, kucing daripada 1000 tahun dulu sampai sekarang, kucing mengiau dengan ngiauan yang sama je. Kalau ada berubah sikit hanya kerana persekitaran dan lain-lain, tapi manusia bahasanya berkembang-kembang. Bahasa Melayu pun kalau kita patah balik 20 tahun ke belakang, ada bezanya sikit. Lagi kita patah balik ke tahun 50-an, 40-an, ejaannya berbeza, sebutannya berbeza. Dan bahasa manusia ni di seluruh dunia ni berbeza langsung. Hanya lidah yang sama tu boleh menuturkan pelbagai lentuk bahasa. Ada yang terbelit-belit, ada yang kalau di kawasan kutub tu bahasa mereka banyak yang menggunakan udara daripada abdomen dalam. Dan sebahagian pengkaji menyebut kerana mereka berada di tempat yang sejuk dan mereka perlu bercakap dengan lantunan, bahawa dengan lantunan begitu supaya mereka boleh bercakap dalam keadaan yang sejuk. Dan pelbagai perkara yang dibincangkan oleh para pakar bahasa, linguist, tentang keunikan bahasa, yang mana para pengkaji tentang Homo sapiens, spesies manusia ni, antara perkara yang mereka tidak temukan, missing link adalah kalau kita ni adalah daripada
spesies-spesies lain yang berkembang menjadi manusia, bila tiba-tiba spesies sebelum ni tak boleh berbahasa tapi tiba-tiba kita boleh berbahasa. Dan itu adalah missing link, dan missing link itu kita sebutkan bahawa barangkali inilah jawapannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Adam alaihissalam spesifik ala suratihi. Adam tidak menyambung ciptaan yang rupa bentuknya. Kalau kita sebagiannya melihat macam chimpanzee dan lain-lain, ia tidak sama. Adam alaihissalam wajahnya seperti kita, anak-anak Adam ini. Dan Allah ajarkan ilmu kepada Adam alaihissalam yang menyebabkan kita boleh berkembang dan berbahasa-bahasa kita yang pelbagai. Dan demikian kita mengambil manfaat daripada perkara ini bahawa ilmu adalah perkara yang sangat besar dan bahasa adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita sebagai satu keunikan, dan kita gunakan bahasa itu dengan baik. Jangan kita gunakan bahasa satu keunikan ini untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Caci maki kan, kadang-kadang orang tanya nak belajar, ustaz nak belajar sikit bahasa Tamil boleh, tapi yang nak tanya itu bahasa ataupun perkataan-perkataan yang kesat dan buruk. Jadi kenapa nak jadi begitu? Kita belajar perkara-perkara yang elok, dan kita galakkan para pendengar, sahabat-sahabat saudara-saudari untuk banyakkan pendedahan kepada pelbagai bahasa yang berbeza-beza. Nanti kita akan lihat warna-warni manusia, bahawa itulah kekuatan dan keistimewaan Adam alaihissalam dan semua zuriat keturunannya. Jadi kita hargai warisan Adam yang merupakan bahasa yang dengan itu kita dapat berbicara, termasuklah dalam siri podcast Warisan Adam ini. Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.